Saya rasa kena lakukan sesuatu untuk naikkan pendapatan saya. Nak harapkan kenaikan gaji tahunan lagi 10 tahun baru selesa sikit. Dengan anak lagi nak masuk 3 orang. Okey, jom Abang Himi bantu kongsikan pendapat. Hanya cara yang terbaik untuk tambah pendapatan adalah dengan berniaga. Sebab dengan berniaga kita boleh dapat pendapatan tanpa had. Cuma kena pilih bisnes apa yang sesuai dan mudah nak mulakan. So kat sini ada 5 tips macam mana nak pilih bisnes yang terbaik. Apa yang bagusnya kat sini kan, anda sedang bekerja. Dan inilah masa yang terbaik untuk anda mulakan perniagaan dengan lebih tenang. Taklah stres sangat sebab masih dapat gaji setiap bulan. Jikalah bisnes tu tak jadi, at least masih ada sumber pendapatan. So 5 ciri bisnes ini yang anda boleh pilih untuk mulakan. Yang pertama, pilih bisnes yang tak perlu modal yang besar. Kalau boleh, mulakan bawah RM100 sahaja. Yang kedua, pilih online business sebab dengan online business kita boleh buat di mana sahaja kita berada. Ketiga, pilih online business yang tak perlu pegang stok, packing dan post barang supaya kita ada banyak masa, dan juga pilih produk yang ada permintaan tinggi di Malaysia dan luar negara. Yang keempat, pilih online business yang dah ada sistem yang terbukti berkesan supaya kita boleh follow dan tiru sahaja tanpa perlu fikir cara sendiri. Sebab ramai yang start dan burnout fikirkan idea dan strategi. Betul tak? Dan yang terakhir adalah pilih online business yang ada mentor dalam bidang itu supaya kita boleh buat dengan cara yang betul. Okey? So kelima ciri bisnes ini ada di dalam bisnes Abang Himi. Dan ciri ini dah bantu ramai orang dalam pasukan Abang Himi capai 5 angka pendapatan setiap bulan. So jika anda rasa perlukan side income dengan mulakan perniagaan dari rumah tapi tak tahu nak jual apa, Abang Himi nak jemput untuk kaji dulu online bisnes ini. Klik je link kat bio, baca dan fahamkan dulu, lepas tu isi je borang. Nanti kita jumpa di kelas online secara percuma sahaja. Boleh tak macam tu? Jauh usap tanam namun hati terhasil. Cobalah dewasa kau suguhkan